Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Zulhairi bin Man dari Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman bagi membincangkan subtopik sistem respirasi iaitu mekanisme hembusan nafas. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah memerihalkan mekanisme pernafasan iaitu hembusan nafas. Hembusan nafas bermaksud proses menyingkirkan udara dari peparu melalui sistem respirasi. 5 aspek perbincangan di dalam subtopik ini. Yang pertama ialah perubahan otot interkostal diikuti oleh tindakan diafragma, pergerakan sangkar rusuk, perubahan isi padu, dan yang terakhir ialah tekanan udara dalam rongga toraks. Otot interkostal mengendur dan menurunkan tulang rusuk ke bawah dan ke dalam. Dada menjadi lebih kecil. Diafragma mengendur dari keadaan mendatar kepada bentuk melengkung ke atas. Ini mengurangkan isi padu rongga toraks dan mengecilkan bentuk dada. Apabila dada mengecil, ruang dalam rongga toraks berkurang, menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang. Ini disebabkan gabungan tindakan otot interkostal dan diafragma yang mengendur. Perubahan isi padu menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Mengikut hukum Boyle, apabila isi padu berkurang, tekanan udara akan bertambah. Udara bergerak dari kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Urutan laluan udara keluar daripada badan bermula daripada peparu, seterusnya bronkus, trakea dan rongga hidung. Mari kita uji kefahaman bersama-sama. Untuk soalan yang pertama, namakan 2 otot utama yang terlibat dalam proses hembusan nafas. Jawapannya ialah otot interkostal dan diafragma. Bagi soalan yang kedua, terangkan peranan otot interkostal dalam proses hembusan nafas. Otot interkostal mengendur menyebabkan tulang rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Hal ini mengurangkan isi padu rongga toraks, menyebabkan udara keluar dari peparu. Semasa bersenam, seseorang individu akan bernafas dengan lebih laju dan dalam. Analisis mengapa proses menghembus nafas menjadi lebih aktif dan melibatkan otot tambahan semasa bersenam berbanding semasa rehat. Semasa bersenam, kadar respirasi meningkat kerana sel otot memerlukan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Untuk menyingkirkan karbon dioksida dengan lebih cepat, proses menghembus nafas menjadi aktif, bukan lagi pasif semasa rehat. Banding bezakan pergerakan tulang rusuk semasa penarikan nafas dan hembusan nafas. Persamaan, tulang rusuk bergerak semasa penarikan dan hembusan nafas. Manakala perbezaannya, semasa penarikan nafas, tulang rusuk bergerak ke atas dan keluar. Manakala semasa hembusan nafas, tulang rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Bagi soalan yang terakhir, nilaikan kesan penggunaan snorkel yang terlalu panjang terhadap keberkesanan pernafasan semasa aktiviti snorkeling dijalankan. Snorkel yang terlalu panjang meningkatkan rintangan aliran udara dan ruang mati, menyukarkan pertukaran gas dan meningkatkan usaha bernafas semasa aktiviti snorkeling dijalankan. Berikut merupakan perbandingan di antara sedutan nafas dan hembusan nafas. Bagi sedutan nafas, otot diafragma mengecut dan menjadi rata, manakala pada hembusan nafas, otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas, iaitu berbentuk kubah. Ketika menyedut nafas, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar, manakala ketika menghembus nafas, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam.
Semasa menyedut nafas, isi padu rongga toraks bertambah, manakala semasa menghembus nafas, isi padu rongga toraks berkurang. Tekanan udara di dalam rongga toraks semasa sedutan nafas menjadi kurang, manakala ketika hembusan nafas ia bertambah. Pergerakan udara semasa sedutan nafas, udara masuk ke dalam peparu, manakala semasa hembusan nafas, udara keluar dari peparu. Berikut merupakan rumusan berkenaan dengan proses hembusan nafas. Yang pertama, pengenduran otot interkostal dan otot diafragma. Yang kedua, perubahan tekanan udara di dalam rongga toraks, iaitu tekanan udara bertambah. Yang ketiga, isi padu rongga toraks berkurang, membolehkan udara keluar dari peparu. Sekian, terima kasih.